Nak tunggu sambil tunggu. Oh, minta maaf lah. Benda. Assalamualaikum, sahabat-sahabat abang. 75,500. 2 bilik tidur, 1 bilik air, 1 balkoni kat atas. Nampak? Korang nak murah macam mana lagi? Nampak? Ini dah murah sangat dah. Abang Zul Naga tau. Tiang pun kenapa kat sini? Patut tiang kat sana. Abang Zul Naga tau. Ini makan dia. Jom, kita tengok kat dalam. Nampak? 75,500. 2 bilik tidur, 1 bilik air, 1 balkoni, siap semua macam gini. Nampak? Ni, ruang tamu dia. Pemilihan colour, 2 colour kat dalam, 2 colour kat luar. Owner pilihlah sendiri nak colour apa pun. Pink, coklat, biru, jingga, warna-warni, terpulang lah. Kan? 2 colour kat dalam, 2 colour kat luar. Ni. Tapi pemilihan owner terbaik. Nampak besar ruang tamu dia. Nampak? Ni. Ini pula untuk TV tau. Untuk TV, untuk point internet ke, point Esther ke, tak boleh sebut habis. Nanti penajaan lain pula. Nampak? Ni, nak lupa nak cakap. Tingkap. Nampak? Bukan tingkap nakor tau. Come on lah. Tingkap macam ni. Abang kontraktor tau. Yang berjaya, yang berdedikasi, takkan tingkap nakor. Baik kita lapik dengan surat khabar je. What? Tingkap macam ni lah tingkap swing. Nampak? Ni. TV box, wiring semua, lampu, kipas satu abang bagi, kipas 5. Lepas tu ni siling kapur satu rumah abang bagi. Nampak? Baru betul Abang Zul Naga. Ni abang nak cerita pasal pintu macam biasa. Pintu dekat dalam, pintu dekat luar, itu bukan abang punya. Itu kameraman punya. Pintu dekat luar, dapur dengan dekat depan ni wajib kayu. Barulah dia tak kena air, kena panas, dia tak kembang macam korang. Nah, okey, jom kita tengok bilik utama dia. Jom. Inilah bilik utama dia. Macam apa cakap tadi, pemilihan colour 2 kat dalam, 2 dekat luar. Pilihlah colour apa pun. Macam ni dalam bilik dia nak buat colour ni. Nampak? Bilik pun tengoklah. Nak cerita luas. Bukan macam ni, bukan. Nak cerita luas. Nampak? Ni, siling kapur, wiring, lampu, point kipas dengan dia punya plug semua dah siap, komplit semua dah. Nampak? Tingkap swing macam gini, komplit semua, lengkap. Nampak? Barulah Abang Zul Naga. Swing semua ada. Ni, abang nak cerita sikit. Pintu fiber tau. Ini fiber ni, kena air ke, kena apa ke, tak ada masalah. Baru betul ada corak-corak. Baru nampak ini rumah Abang Zul Naga mesti cantik. Betul lah. Jom kita tengok bilik kedua dia. Ini bilik kedua lah untuk anak bujang kan, yang tak bekerja-kerja lagi, yang tengah belajar ke study kan. Ini sesuai sangat. Besar ke Abang Zul? Besar tak besar lah. Kat atas kipas siling pun boleh pasang. Nampak? Sama juga lampu abang bagi, siling keseluruhan, cat pemilihan owner sendiri, plug, switch semua abang dah sediakan. Apa lagi korang nak? Jom kita tengok dapur pula. Ini dapur. Buka sikit. Baru nampak kehesaman Abang Zul Naga. Walaupun orang samakan abang dengan Syafiq Kai, tapi abang tetap Abang Zul Naga. Ni dapur dia. Okey. Sinki pakai ramah. Memanglah korang boleh ubah. Korang nak buat tabletop ke, abang cakap jujur je lah, terus terang lah. Tabletop abang ambil yang 6 kaki tu, siap mozaik, siap sinki tanam, siap mozaik kat dinding ni, siap dengan paip ular tanam, siap kan? Baru 1,800. Abang Zul ambil. Korang tak hargai Abang Zul Naga. Ini saya nak buat rumah pakai ramah je, biasa-biasa je kan, harga murah-murah, tapi nak ada kolam lah kat tepi, nak ada 3 tingkat, kalau boleh ada lift sekali. Pakai ramah apa? Ini makan dia. Ni pelak-pelak semua ada lah. Okey, ini abang nak tunjuk. Tanah bilik air tu korang nampak. Walaupun pakai ramah, siap mozaik, siap semua kau. Ada dekat mandi, paip air hujan, paip air bomba, semua adalah kat situ. Komplit dah. Nampak? Tahu betul Abang Zul Naga. Jom kita tengok di luar kawasan ni. Ada nak samakan kita dengan Syafiq Kai. Dia tak tahu ke Syafiq Kai tu sama macam abang tahu. Okey korang. Ini luar kawasan rumah ni. Nampak? Macam ni. Abang nak tunjuk. Makin dah ada gaya. Nampak? Baru betul Abang Zul Naga. Ni, baru betul ada corak-corak sikit untuk korang. Nampak? 75,500 sebegini rupa. Mana lagi nak dapat?
Nampak? Ni siling sampai keluar siling. Lampu pun sama kan. Ni. Pun ada corak-corak sikit. Nampak? Ni tiang pun pemilihan owner sendiri lah. Owner nak macam mana lantak dia lah rumah dia. Bukan rumah abang. Ni. Zoom dekat sikit. Abang nak bercerita dengan keadaan yang riak. Nampak? Usaha anak Melayu. Walaupun muka abang macam mik Korea sikit lah kan. Tapi abang Melayu tau. Baru betul. Rumah ni di Kajang. InsyaAllah kita cover satu Malaysia. Jom kita tengok di tepi rumah ni pula. Nampak? Inilah tingkat dia. Mana nampak kat dalam? Tingkat gelap, cermin gelap macam gini. Ni kuping sekali. Nampak pemilihan colour owner punya. 2 colour dekat luar, 2 colour dekat luar. 2 colour dekat dalam. Apa yang semua luar ni? Apa yang dalamnya? Korang ni nak bercerita sikit lah. Nampak? Ni. Ni tingkat dia lah. Ini kaki 5 sekali tau. Kaki 5 komplit. Jom. Nak tengok. Nampak? Zoom atas sikit. Siling. Semua ada. Siling kaki 5. Ini dapur dia lah. Dapur dia macam abang cakap tu lah. Kayu solid. Komplit. Ni. Kuping sampai belakang tau. Kuping sampai belakang. Tak kisahlah belakang rumah jiran. Rumah sahabat dia. Cuba kameraman fokus rumah sahabat dia. Okay. Ini store dia lah. Walaupun tak ada orang kat belakang, tapi abang diamanahkan untuk siap seperti mana plan yang disign di pejabat lawyer. Ya Muhammad. Itu bukan. Itu ucapan YB. Itu bukan. Okey. Nampak? Nampak betul licin kalau gosok dengan muka. Nampak? Tak ada luka. Betapa licinnya nampak. Ni, atas bukan peti surat tau. Bukan microwave. Itulah lubang untuk buang bau kawan. Ini kan lubang tandas. Bau masuk 18 jiran lagi boleh bau. Ini sam. Bau lah betul. Daripada tandas dia pergi ke sam. Daripada sam ni dia pergi ke sam depan. Lepas tu terus pergi ke tangki najis jiran. Tangki najis korang lah. Nampak? Ni lah. Ini tingkat swing, kuping, semua komplit. Ini rumah kebun. Owner nak buat rumah kebun untuk anak-anak dia, untuk cucu-cucu dia, singgah, tunggu buah durian gugur, tunggu buah manggis, buah macam-macam buah lah. Buah-buahan. Nampak? Ni. Tibalah masanya dengan riak kita berjalan ke atas. Ini design baru tau, balkoni. Jom. Ini ada balkoni tau. Siap ada tangga. Kalau takkanlah nak naik pakai tali. Come on lah. Nampak? Baru betul. Petang-petang macam gini kan. Ada teh o, kopi o. Bersilang panggung. Nampak? Ini baru bersilang panggung. Ni. Siap balkoni. 75,500 je korang. Nampak? Nak tunggu sambil tunggu. Minta maaf lah. Benda tak lagi. Benda tak siap. Terlalu healing. Nampak? Bau healing. Goyang kaki sikit. Mana buah durian aku tak gugur-gugur ni? Nampak? Bau betul. Ni. Kawasan healing. Bila kita tengok je durian gugur. Gugur dah. Terus. Sap. Pak terus. Nampak? Terjun. Ini bukan pakai rahmah. Ini dah jadi rahmatullah. Oh my God. Bau betul rumah kebun. Nampak? Dah, jom, turun. Sudah lah. Ini rumah. Kita review je. Tak payah nak berangan sangat. Healing bagai. Inilah package rumah 75,000. Bawah. Ada kameraman atas. Okey korang, terima kasih kepada owner ni buat rumah kebun dengan kita. Alhamdulillah sekarang ni syarikat kita berada di Pahang, ada di Kelantan, ada di Wangsa Maju, dan kita on the way nak buka office di Kedah. InsyaAllah. Lepas tu mana-mana kalau tak buat dengan abang pun tak apa kan. Tapi pastikan kontraktor tu kontraktor yang berlesen kan. Lepas tu buat agreement di pejabat lawyer. Duit pula bayar pada lawyer, bukan bayar pada kontraktor. Kontraktor hanya claim by progress dengan lawyer. Ingat tu. Terima kasih sangat-sangat kerana terus menyokong usaha anak Melayu. Tak. Abang tak ambil tau. Dia memang dah ada kat sini. Itu semuanya hanya cobaan. Tak boleh lah ni. Orang. Tak apa. Tak apa. Abang Zonaga pun tak boleh ke? Kemana lah. Takkan Abang Zonaga makan tak minta.